Salam, saya nak tanya, kenapa ada yang tak galakkan beli gold bar yang 1 gram setiap bulan? Katanya lebih elok beli 5 gram atau 10 gram. Boleh tolong explainkan pada saya? Okey, dia sebenarnya macam ni. Kenapa ada yang tak galakkan beli gold bar 1 gram berbanding 5 gram? Kerana harga per gram untuk gold bar 1 gram lebih mahal berbanding gold bar 5 gram. Cuba tengok jadual ni. 1 gram RM530 kan? Manakala 5 gram RM2,500. Jadi kat sini, kalau kita bahagikan 5 gram tadi kepada 5, akan lebih jimat harga per gram. Betul tak? Berbanding gold bar 1 gram sekeping tadi. Sebab itulah ada di luar sana yang bagi tahu supaya kalau nak lebih jimat, kita beli gold bar 5 gram, 10 gram ataupun yang lebih berat berbanding kita beli gold bar 1 gram sekeping ni. Kenapa gold bar 1 gram sekeping ni lebih mahal? Kerana nak buat item yang kecil-kecil ni susah. Tukang emas tu kena betul-betul teliti nak kikis gold bar 1 gram ni supaya dapat berat yang betul-betul accurate. Berbanding nak hasilkan item fizikal yang besar-besar, cara pertukangan tu lebih mudah. Walaupun begitu, sebenarnya ada kelebihan juga gold bar 1 gram sekeping ni. Kalau kita beli gold bar 1 gram sekeping ni 5 keping, beli kecil-kecil, ianya lebih berbaloi kalau kita nak jual sikit-sikit pada masa akan datang nanti. Berbanding kalau kita hanya ada gold bar 5 gram sahaja sekeping, kita nak guna duit sikit, contoh 200-300 sahaja esok-esok, takkan kita nak jual gold bar 5 gram tu sekeping. Jadi apa-apa pun nak beli emas ni ikut matlamat kita lah. Kita nak maksimumkan keuntungan berdasarkan pembelian emas ataupun kita nak mudah jual sikit-sikit pada masa akan datang nanti. Okay, jelas ya? Untuk dapatkan lebih tips ilmu emas dan kewangan serta update Sepublic Gold, boleh follow saya. Jangan lupa share video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat.